Sebenarnya program ini saya buat berdasarkan kepada pengalaman lepas. Setiap tahun saya bagi dia orang bantuan, tapi tahun lepas ni saya bagi lebih banyak tau. Dan orang makin ramai nak minta. Saya tahu bahawa akhirnya mereka pergi ke universiti pun dia tak ada duit. Pasal kat saya nak pinjam dan sebagainya. Jadi saya fikir macam mana nak buat. This is a problem all over the place. Apatah lagi mereka yang datang daripada kampung. Kalau dia pergi datang ni memang kampung sungguh lah. Pendapatan keluarga sebenarnya kebanyakannya daripada nelayan 30%, petani pekebun kita sini 30%, dan yang selebihnya ialah kita dengan kerajaan yang duduk di pinggiran tau, dengan kemunti dan sebagainya. Jadi mereka sudah tak, wang dia tak adalah kata banyak tapi susah sekarang. Saya fikir macam mana nak buat. Dulu saya, pengalaman saya kat universiti pun sama juga dulu. Saya pernah tak ada duit di universiti, maka masih dapat lagi je TO. Jadi saya berusaha untuk mencari pendapatan dengan menjual buku. Modal tak ada, saya tak jual. Pergi cuba kat pustaka antara pustaka Indonesia, bagi tahu kat dia orang bahawa saya nak jual buku ni, saya bawa dulu. Dari basic semua tak ada. Dia percaya kat kita boleh bawa, jual laku, hantar balik, modal bayar, kita dapat untung. Sampai saya boleh beli kereta lah untuk guna bawa buku dan sebagainya. Ini maknanya effort. Kalau saya bagi ikan sepanjang saja, tak akan selesai masalah ni. Dia 4 tahun kat universiti, belum tentu dia lebih berjaya kerana ada kos lah hidup. Takut sampai pinjam alung nanti semua masalah ya. Sebab tu saya fikir-fikir, saya kata patutnya saya bagi dia orang effort lah. Saya buat program ni untuk bagi dia orang effort. Saya menjalankan banyak perniagaan di seluruh Malaysia. Setiap negeri saya ada. Yang pertama, dengan AI ini mereka boleh buat iklan. AI memang future is AI. Yang tu PM pun dah cakap pada kita kan. Negara kita kalau nak maju, kita kena go on into AI dan juga digital. Saya fikir okay, AI. Selain daripada tradisional punya gue pun boleh juga. Di mana kalau dia boleh kumpulkan kawan-kawan nak masak, nak makan nasi lemak sebungkus, 10 orang 10 bungkus, 50 orang 50 bungkus, kita dah hantar 50 bungkus ke tempat dia. Kita bagi dia 50 sen satu kampung. Sama RM1 ya. Kalau yang boleh dapat RM50. Effort lah penting. Nak fikir macam mana effort tu ya. Kalau dia berniaga di universiti pun boleh. Ada orang berniaga burger, macam kami berniaga burger, bantu orang dia burger. Yang pentingnya macam dia effort, dia rajin, disiplin dan sebagainya. Dia kereta yang pertamanya dia ahli anak kerantang dan orang miskin lah. Saya kata oleh kerana dia memerlukan bantuan, kita bagi. Tak perlu tak apa, nak buat macam mana kan. Undi pun kita nak semua undi. Tak. Maknanya kita bantu mereka dari segi khidmat. Kita khidmat, maka sekarang ini zaman orang melihat pada perkhidmatan. Saya tunjuk berkhidmat macam mana kita boleh berkhidmat. Bukan hanya berkhidmat fikir berapi hantar kawan, tak. Itu bukan khidmat. Khidmat secara keseluruhan untuk mengeluarkan mereka daripada tahap kemiskinan dan mereka boleh hidup dengan lebih baik. Itu je. 175 orang anak-anak bukit gantang yang belajar di seluruh Malaysia. Jadi yang pentingnya adalah perkhidmatan yang kita bagi sekarang. Kalau parti orang tak pandang lah sekarang. Parti lah berkecamuk macam-macam parti. Apa orang nak menilai, rakyat nak menilai. Saya nak minta supaya rakyat menilai si perkhidmatan. Kalau orang tu bagi khidmat, tak ada parti pun bagi kat dia lah. Itu maksudnya. Kalau depan ada masuk parti baru, dia akan masuk dalam tim ni. Sampai belajar, dan kita pula akan guide dia nak bekerja apa. Sebelum dia habis belajar, dia nak buat apa. Kalau dia pandai dari segi apa ni, influencer, kita boleh jadi buat influencer. Influencer dia banyak gaji daripada kerja tempat lain kan. Atau dia boleh buat konten. Saya ada company untuk buat konten, kita ambil dia untuk bekerja dengan kita. Sementara di universiti kita bayarlah konten apa yang dia buat. And then kalau katakan saya ada salin, buat stok, salin tahan lama, bagi dia buat stok 50 kotak, dia jual lah salin tu. Di universiti kita boleh masak nasi masak, bagi makan salin pun boleh. As a simple that, you know. Nama program Mahasiswa Bangkit. Mahasiswa Bangkit, ejen perubahan, itu je. Sebab Bukit Gantang Bangkit, kita skim usahawan Bangkit Gantang kita dah buat minggu lepas. Ini skim Mahasiswa Bangkit. Kita boleh bagi modal pada dia untuk dia bekerja di situ. Kalau dia kata dalam satu perandangan dekat universiti, ada peluang tu, kita bagi modal dia buat. Kebolehan ni kena polish lah. Kebolehan kalau dia malas, tak ada ubat. Saya orang malas, saya tak ada ubat. Kalau rajin apa pun dia buat. Macam saya tunjuk, saya contoh saya yang pengurusan saya berjaya kan.
Dia kena say no what I say jam tidur. Dia kena say no. Dia kena buat sampai tak boleh jumpa saya balik. Kenapa tak boleh? Kalau boleh jalan. Tak boleh beritahu saya. Kenapa you tak boleh buat? Dan yang saya tahu kelemahan ni kat mana. Ha.